Kau pernah tak tahu ada setengah hospital, dia ada swimming pool dalam hospital tu untuk rawatan pemulihan badan. Tahu tak siapa yang sesuai buat rawatan hidroterapi sebegini? Apa sebenarnya maksud hidroterapi? Hydrotherapy ni dia adalah salah satu bentuk rawatan fizioterapis di mana kita gunakan air. Biasanya air suam lah. Kita dapat bantu proses pemulihan. Air ni dapat kurangkan tekanan dekat sendi, dapat support berat badan dan juga dapat kurangkan sakit lah. Most of the patient yang dekat sini kita ada sleep disc patient, stroke, post surgery dan juga orang-orang yang ada berat badan yang berlebihan atau ada masalah keseimbangan. Malah bukan sahaja orang dewasa tapi kanak-kanak autism, cerebral palsy, Down syndrome dan juga atasia yang ada pergerakan yang tak terkawal boleh dapat manfaat besar daripada hidroterapi ni. Apa perbezaan bersenam biasa dekat atas lantai dekat darat lah berbanding dengan bersenam dalam air? Apa manfaat dia? Beza dia manfaat buoyancy itulah. Buoyancy boleh dapat sokong berat badan, dapat kurangkan tekanan dekat sendi berbanding kita buat senaman dekat darat. Kelebihan utama adalah dapat kurangkan sakit, kurangkan tekanan dekat sendi. Untuk orang tua yang suka buat senaman dekat darat tu, memudahkan pergerakan dan juga bagus untuk pemulihan dan juga kecederaan lah. Berapa kerap sepatutnya seseorang tu patut buat rawatan hidroterapi sebegini untuk nampak kesan ataupun untuk pulih sepenuhnya? Biasanya kita akan cadang untuk patient buat 2 ke 3 kali seminggu dalam tempoh masa 4 hingga 6 minggu. Bergantung kepada tahap masalah patient tu. Sebelum kita buat sesi hidroterapi ni, kita akan nilai dulu pesakit ni macam mana. You all dah tahu rawatan hidroterapi ni sangat sesuai dan bermanfaat kepada mereka yang ada sakit kronik seperti osteoarthritis, fibromyalgia ataupun masalah seperti Parkinson, tengah pulih daripada stroke, semua sesuai. Kalau korang kenal sesiapa begitu, tag di ruangan komen, boleh call terus ke hospital, dapatkan nasihat dan juga tarikh temu janji. Hai, nama saya Muhammad Fazwan. Saya merupakan fizioterapis di Ara Damansara Medical Center. Ara Damansara Medical Center membawakan video berbentuk pendidikan kesihatan ini khas buat anda semua.